bersama saya Nurdin Batrisha dari TV Sanggar. Hari ini saya akan mengupas tentang program Bomba Cilik Prasekolah Bestari. Go! Go! 1, 2, 3, 4, 5. Rehat. 1, 2, 3. Rehat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Rehat. 1, 2, 3. Rehat. Bersama saya Encik Abdul Aziz, pegawai bomba daripada Balai Bomba Kota Baru. Apakah matlamat program pada hari ini? Terima kasih Adik Dini. Assalamualaikum. Jadi sebenarnya matlamat kita Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pada hari ini adalah bertujuan untuk mendidik dan melatih para pelajar, khususnya para pelajar prasekolah mengenai bahaya kebakaran dan bagaimana cara kita nak melepaskan diri semasa kebakaran dan juga terbakar. Ini juga adalah salah satu latihan ataupun pendekatan yang digunakan oleh pihak bomba bagi mendidik para pelajar itu daripada peringkat prasekolah seterusnya kepada sekolah rendah iaitu bomba junior dan juga sekolah menengah iaitu kadet bomba. Berterusan program ni, latihan ni diajar supaya mendidik masyarakat mengenai bahaya keselamatan kebakaran. Sekian sahaja laporan saya pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi.